Meriahnya Datin Syahidah sambut Hari Raya Haji di rumah Bibik Tudung di Indonesia. Seronok dapat bertemu dengan keluarga Bibik Tudung di sini. Dekat sini, hari ni Hari Raya Haji tak korang? Di Indonesia hari ni mereka dah Raya Haji. Banyak kena tutup korang, memang sunyi sikit lah. So, Mama hari ni dengan anak-anak semualah dalam perjalanan nak menuju ke rumah Bibik Tudung. Sunyi, kedai tutup. Hari ni memang meriah tau. Actually sebab dekat Indonesia kita dah raya dulu. Hari ni dah Hari Raya Ailadha. Dia sama dengan Saudi. Saudi hari ni raya. Kalau Malaysia besok kan. So ni dah jamu-jamuan raya dah. Itulah baju-baju kurung semua ni. Roda jangan usik Roda. Roda kat mana ni Roda? Kat mana ni? Merajuk pula dia. Kampung Bibik Tudung. Yang ni korang ni semua makanan orang Jawa. Ini maknya Ibu Tudung. Maknya berapa umur ibu? Orang tahu. Orang tak ingat? Ya, tak tahu. Tak ingat. Tapi mukanya nampak muda Tak kan? ingat. Tak. Anggarannya berapa? Kalau Bibik Tudung dalam Bapak 60. Mak. Bibik Tudung. 80 ada. Tapi nampak muda. Betul Bibik Tudung nampak muda juga. Kira-kira hari hidup. Berapa umur ibunya? 80 ada. Bibi, umur mak Bibi berapa? Umur maknya berapa? Umur mak Bibi 60 kan? 90. kurang 1 tahun 1 bulan. 80. Oh. Iya. 89 tahun. Iya. 89 tahun. Tengok dia boleh gendong mak tapi nampak muda, Bik. Betul Bibi nampak muda. Sama. 89 tahun. Itu kuat sangat.